Latihan intensif 1.3 soalan nombor 5. Fungsi H songsang ditarifkan sebagai 2/3 tolak X. Cari Hx. Okey. So dia beri H songsang X ialah 2/3 tolak X. Untuk mencari Hx sama je macam kita buat fungsi songsang. So katakan Y sama dengan 2/3 tolak X. Okey, yang ini atas tak ada X, bawah ada X. Swiss sahaja, tukar tempat sahaja. 3 tolak X per 2 per Y. So X pindah sana, Y pindah sana. X pindah kanan, Y pindah kiri. 3 tolak 2 per Y sama dengan X. Jadi untuk cantikkan kita buat sebelah. X sebelah kiri. 3 tolak 2 per Y. Kalau kita nak samakan penyebut bawah dia, kita boleh anggap sini per 1. So darab Y, darab Y. So boleh dapat 3Y tolak 2 per Y. Jadilah H songsang, ni bahaya ni, saya pun tersilap ni. Jadi kat sini kita kena buat Hx. So ini yang berlaku kesilapan murid So perlu berhati-hati. So dapatlah Hx adalah 3x tolak 2 per X. Okay, untuk A So hati-hati. Barulah kita boleh jawab yang B. Cari nilai X apabila Hx sama dengan 2. Hx sama dengan 2. Yang ini kanan 2, kiri ganti. Ini ganti kiri kanan So 3x tolak 2 per X. X bawa sana. 3x tolak 2 sama dengan 2x. X jumpa X, tak ada X, halau dia ke kanan. 3x tolak 2x sama dengan 2. 3 tolak 2, 1. So x sama dengan 2. So sekejap saja selesai. Harap faham dan semoga bermanfaat.